Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Takif bin Mat Razali. Saya peserta ARPRM tahap Perak. Bagi bahagian khidmat masyarakat, saya memilih sukarelawan. Tujuan saya ialah memudahkan urusan orang lain, meningkatkan keyakinan diri, menghilangkan sifat malu, bercakap dengan jelas dan yakin, disukai oleh orang lain. Bagi bidang kemahiran, saya memilih melukis digital. Tujuan saya adalah untuk mengasah kemahiran digital, mengisi masa lapang, belajar cara untuk meningkatkan kualiti lukisan digital, belajar melukis lukisan moden dan juga belajar mewarna realistik secara digital. Dan akhir sekali, dalam bidang rekreasi fizikal, saya memilih larian jarak sederhana. Tujuan saya adalah untuk mengtiruskan pipi supaya muka saya nampak V-shape, kemudian menjaga kesihatan dalaman, meningkatkan stamina, ingin memenangi pertandingan Merata Desa tahun hadapan dan juga ingin menjadi atlet. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.